internet adalah satu platform di mana you boleh share information tanpa batasan yang boleh diakses daripada mana-mana. Internet tu yang menghubungkan kita untuk satu dunia lah, rangkaian untuk satu dunia. Pada pendapat saya, internet ni merupakan satu medium untuk kita menyebarkan maklumat, menyampaikan informasi. Internet ni adalah satu medium jugalah untuk kita mendapatkan hiburan. Kalau zaman akak dulu agak terhad sebab kita perlu ada satu cafe, or you have to go, you have your own PC, harus berbayar. Sekarang ni banyak benda yang diberi secara percuma, and then you boleh akses pada apa-apa medium like phone, TV, komputer, laptop. Zaman dulu lebih kepada macam MySpace, untuk main game semua. Tapi zaman sekarang ni lebih untuk boleh buat bisnes lah. Dekat Facebook, kat Instagram, kat YouTube sekarang. So boleh jana income juga lah. Zaman sekarang ni amat mudah. Contohnya kita pergi dalam kawasan kita sekarang ni pun buka aja wifi dekat phone, memang kita boleh dapatkan internet di mana-mana sahaja. Dan internet lebih murah dan juga senang kita dapati berbanding pada zaman dahulu. Revolusi internet di Malaysia bermula pada tahun 1983 apabila seorang warga negara Malaysia, Dr. Muhammad Awanglah, memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia luar menerusi internet di Makmas Universiti Malaya. Pada ketika itu, beliau hanya merupakan seorang ahli akademik Fakulti Elektronik di Universiti Malaya. Dr. Muhammad Awanglah telah membuat hubungan internet yang sama di akhir tahun 1984 ketika beliau ditempatkan di MIMOS ataupun Malaysian Institute of Microelectronic System. Pertubuhan MIMOS oleh kerajaan menyediakan peluang kepada warga Malaysia yang cerdik IT untuk menghasilkan hubungan internet yang lebih baik. Jadi, mari kita mendengar kisah beliau dalam membawa Malaysia mengenali era internet. Pada sebelum tahun 2000, kita ada antara negara yang terbaik di rantau ini. Kita berada di hadapan, orang lain mengikut kita. Tapi oleh kerana masalah yang seperti yang saya katakan tadi, kita sudah agak ketinggalan. Sebenarnya bukan isu teknologi, bukan isu keuangan, tapi isu kita punya dasar untuk mengembangkan prasarana internet. Jadi kuncinya seperti yang saya kata tadi ialah perkongsian prasarana fiber di seluruh negara yang boleh digunakan oleh pembekal runcit. Kita ada dua faktor sini, satu runcit, satu borong. Yang runcit itu bekalkan kepada pengguna di rumah ke, dia yang boleh bergerak ke dan sebagainya. Yang borong tu pasang yang dikongsi, boleh dikongsi oleh pembekal, bukan oleh pengguna. Jadi dua perkara ini, runcit dengan borong, adalah satu yang perkara yang kita gagal untuk melaksanakan dengan patutnya, dan inilah yang melemahkan kita punya perkembangan internet di negara kita berbanding dengan negara jiran. Jaring dilancarkan pada tahun 92. Pada tahun 96 lesen dikeluarkan oleh kerajaan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi lain, dan jaring di bawah MIMOS telah mula terpaksa bersaing dengan mereka untuk mengembangkan internet, dan kita banyak kekangan dalam sebagai sebuah jabatan kerajaan untuk menyediakan peruntukan dan sebagainya untuk mengembangkan internet. Walau macam mana pun kita masih lagi berkembang sehingga tahun 2000. Saya rasa kerjasama antara negara tidaklah menjadi isu. Isu inilah bagaimana setiap negara mengambil tindakan untuk mempercepatkan perkembangan prasarana internet mereka di seluruh negara. Yang pentingnya ialah dalam negara itu yang perlu dikembangkan, dipermudahkan untuk pengendali internet untuk menyediakan perkhidmatan. Itu yang pentingnya. Saya bagi
bagi contoh, kalau satu jalan ada 3 fiber, kita terpaksa menanggung 3 kali kos. Tapi jumlah pengguna di jalan itu sama saja. Jadi kos untuk setiap pengguna meningkat kepada 3 kali ganda. Kalau satu saja fiber di jalan itu, kos kita turun 1/2/3 turun. Jadi jumlah pengguna sama, jadi kos setiap pengguna akan menjadi kurang. Fiber ini perlu dikongsi, dikendalikan oleh pihak ketiga, bukan pihak yang bersaing, bukan musuh perniagaan. Pihak ketiga yang perlu mengendalikan secara netral. Kita daripada 3G, 4G, 5G yang nampak jelas ialah dari segi kelajuan. Tapi bila kelajuan tinggi, liputan bagi setiap stesen menara ataupun tiang telekom akan menjadi kecil. Maknanya kita akan perlu menambahkan jumlah menara. Dan menara ni, antara menara lain perlu disambung dengan gantian optik. Kalau 2G pakai telefon biasa dulu, kita tak perlulah kena fiber optik kerana kelajuannya rendah. Bila kita pergi kepada 3G, sudah ada satu masalah yang timbul. 4G sekarang ada masalah kerana bila tak ada fiber, dan kita tak boleh pergi kepada 5G tanpa fiber. Dan kita perlu lebih banyak, bukan tower yang tinggi tapi tiang telekomunikasi, pole, mungkin satu setiap 1 km persegi. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia ataupun RANCOM dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Awanglah. Universiti-universiti tempatan merupakan pengguna RANCOM pada peringkat awal. Ianya terus berkembang dengan sokongan dan perhatian dari pihak swasta. Tumpuan awal penggunaan RANCOM ialah pada mail dan forum elektronik, walaupun ia mempunyai keupayaan komunikasi dan perkongsian sumber. Projek RANCOM bukan sahaja memberi pengalaman dari segi pembangunan teknologi, malah ia juga mendedahkan beberapa kelemahan, kekurangan dan juga potensi penggunaan teknologi, rangkaian komunikasi dan isu-isu pengurusan yang berkaitan dengannya. Paparan berikut menyaksikan penjelasan ringkas bagaimana RANCOM mewujudkan jaring ataupun Joint Advanced Integrated Networking yang terkenal di Malaysia suatu ketika dahulu. Program jaring ataupun Joint Advanced Integrated Networking telah dilancarkan pada tahun 1991 bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Jaring yang dihubungkan dengan banyak institusi pendidikan dan akademik serta agensi kerajaan dan swasta di Malaysia bermatlamatkan untuk menyokong aktiviti pendidikan, penyelidikan dan komersial. Pada 29 November 1994, keupayaan jaring dipertingkatkan kepada 1.5 MB per second yang merupakan 24 kali ganda lebih pantas berbanding sebelumnya. Untuk membuka peluang yang lebih luas kepada umum, jaring memeteraikan memorandum persefahaman ataupun MOU dengan beberapa syarikat pembuka perkhidmatan akses jaring ataupun JASP pada 1 Ogos 1996. Seterusnya, pada tanggal 9 November 1996, jaring telah menandatangani perjanjian persefahaman dengan Asia Internet Holding ataupun AIH dari Jepun bagi mempertingkatkan perkhidmatan internet untuk pengguna tempatan dan Asia Pasifik. Rangkaian yang dinamakan jaring Airborne ini memudahkan pengguna internet menghubungi laman web di rantau Asia. Pada Mei 1999, jaring mula menawarkan perkhidmatan perayaan antarabangsa yang meliputi 150 buah negara. Pada 11 Jun 1999, jaring menempuh sejarah dengan pemasangan talian antarabangsa berkelajuan 45 MB per second yang merupakan talian pertama seumpamanya di rantau ini, iaitu di luar Jepun. Talian ini dipasang sempena persidangan internet terbesar di Asia, iNet 99. Bagi menampung pengguna yang semakin meningkat dan semakin memerlukan perkhidmatan terbaik, maka pada 1 November 1996, Telekom Malaysia Berhad telah memulakan perkhidmatan TMNet sebagai pembekal perkhidmatan internet ataupun ISP kedua Malaysia setelah mendapat lesen daripada pihak kerajaan. Sehingga akhir 2000, di antara syarikat-syarikat lain yang turut menyediakan ISP di Malaysia ialah Maxis Communication Berhad, Digi Telecommunications dan Time
pesat sebagai media komunikasi multimedia utama di dunia pada alaf ke-21 ini. Jadi, begitulah gambaran perkembangan revolusi internet di Malaysia. Namun, sayangnya jaring tidak dapat menyaingi perkembangan arus internet di dunia. Nak tahu kenapa ianya boleh terjadi? Teruskan bersama Ensiklopedia Hujung Jari sebentar.